Hari ini Mami berada di Adina Resort dekat Kuantan, tapi kali ini kita bersama dengan Nadia Brian. Hey. Hai. Yes. Okay, hari ini kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke pantai. Sekejap lagi. Jom. Sebab kita nak buat konten sikit. Tapi yang paling best kan ni, tengoklah the kids. Tengok ni budak-budak ni. Budak-budak ni, Manda, Yusuf and Umar. Hai Umar. Say hi. Oh, tak dengar. Tengah fokus. Hi. Wow. Itulah that girl. Elok. Accident. So Mami nak ikut Nadia Brian buat konten. Dia tengok konten apa? Jom kita pergi kat tepi pantai tengok. Kita minta tolong ni lah pasangan ni yang sangat-sangat Allah. I sangat adore this couple. Dah lah dua-dua. Masya Allah. Masya Allah. Mami yang cantik ni dengan Ni bukan konten kita, bukan itu. Kita nak buat konten lain. Kita nak cakap juga ni. Sebenarnya nak on the way ke buat konten saya. Ni memang couple yang memang love lah Sorry, maaf cakap. Tapi maaf cakap, biasa korang tengok dalam TV je kan? Mami daripada depan. Masya Allah. Cakap lah cantik macam mana. Okey sini, jalan kat sini. Kita dah lama sebenarnya. Okay, kita cerita sikit lah. Okey. Kita punya perkenalan sebenarnya. Sebenarnya dah kenal diorang ni Kila and the Cik Shuben. Masa kita syuting kat Kuantan 2021 ke 20 Oh my God. Macam tu lah. Amanda baby lagi waktu tu. Amanda baby. So ya. Bayangkan. Sekarang Amanda dah 7 tahun, dah ada adik. Dah makin popular. InsyaAllah, Alhamdulillah. Makin cantik. Dia bukan maintain, makin cantik. Dia pun sama. Mami always cantik. Oh, thank you. So dari situ kita perkenalan. Dan memang kalau bagi Kuantan, memang I will come and call. Fih, mana? Kila, mana? Sebaik kita ada masa free. Sebab of course, diorang pun memang busy juga. Thank you for you guys punya time. Thank you juga. Masya Allah, cantiknya. Ni nak cakap ni, Adina ni I dah datang like 7-8 years ago. Masa tu macam ni juga, tapi it's getting better. And I bet lepas ni kalau keluar ni mesti penuh fully book. Jaga korang Aku nak datang tak boleh. Serius, tempat memang cantik gila. Itulah. Okay, so Sedap. Alamak. Sini boleh main ATV tapi I tak. Try lah. Go and try the ATV. Nak main tak ATV? ATV? Nak main tak? Jom. Kita main ATV. I love. Tak apa. Boleh. I akan samakan dia. Cik. Boleh, anything for Nadia. Aduh. Tak apa, turun ni dulu. Settle. So, diorang pun kat sini kata ada kuda semua. Tapi pagi tadi, I ada nampak. Tapi petang ni tak ada. Oh, maybe pagi je kot. Bestnya duduk Pahang. Pindah sini. To be honest, Nadia kan pernah duduk Kuantan. Ya, dulu. Ya, saya pernah sekolah rendah Pandan. Siapa tak tahu? Tak tahu, tak cukup Kuantan lah Dulu pernah jadi orang Kuantan. Orang tapi Kuantan. Tak. InsyaAllah boleh jadi lagi ke, Cik? Kami soon boleh tahu. Ataupun ada bakal-bakal. Oh my God. Kan. Orang Pahang ke kan. Tapi memang ada kedai makan dulu dekat Berserah. Kat mana? Dekat Pantai Berserah. Kat Pantai Berserah? Ya. So memang kita love Kuantan lah. Every time rasa macam tak best ke, you know lah kan, kat KL dengan sangat nak keluar daripada kesibukan kerja tu, dengan jam, dengan kadang-kadang kita kan perempuan sejenis overthinking terlebih. So bila rasa ni memang kena datang Kuantan and tengok ni. Kata pot healing lah. Pot healing. Best. Tengok. Pantai mana. Orang-orang dia pun cantik. Handsome. Orang Kuantan kan? Aduh. Kan? So memang best Kuantan. So aktiviti kita hari ni dekat pantai, kita bergambar dan kita tengok Nadia buat video. Nanti Mami belanja video tu sikit, korang tengok lah. Okay? Nanti dekat TikTok. TikTok kan? Kena post kat mana? TikTok, IG? Oh my God, lawannya lagi. Cantik gila view. Oh, okay dah. Storage dah full. We are settled. Dah airdrop Sebenarnya kat sana ada ATV dengan kuda tau. Ya. Tapi dah ramai orang. Ya, orang dah ramai dah. Kat sini cantik kalau nak buat photoshoot. That's so beautiful. Nampak tak? Alah, comelnya with baby.
Amin. Macam tu juga. Ya. Amin. Amin so insya-Allah. InsyaAllah. Kita dah tahu, korang tak tahu. Tunggu je. Tiba. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita doain baik-baik. So, yes, next. dah habis. Habis sesi photoshoot kita, dah buat habis. video-video kita. Ya, kontak-kontak kita. Kontak kat kita. TikTok. Nantikan korang. Mula-mula asalnya macam Share, mana? subscribe and share. Jangan lupa tau. Nanti Nat pun dia nak buat YouTube, nanti korang follow, okay? Bus. Tunggu vlog. Buat vlog. Tunggu bila kita akan buat vlog. Coming soon. Kita dah tahu. Korang tak tahu. Itu kena lah. Itu Aduh. memang itulah kan punya. Tengah cari masa sesuai sebab Nat dia busy, dia sibuk. Macam korang selalu tengok dekat TV tu kan. Itulah. Dia Tak selain tak syuting pun memang sebenarnya Nadia ni dah rasa nak dah tak nak macam too much shooting dah, nak more kepada family, you know, certain age kita dah rasa macam Okay, sebenarnya dah berapa tahun dah dengan shooting 9 ke 10 tahun 9-10 tahun? ya. Lama dah. Lepas I degree lah, I masuk industri, lepas Nadia degree in UiTM lah. So memang so adik-adik semua kan sekarang kan ramai nak macam nak terus jadi it's okay to have like job like jadi KOL or something, tapi make sure study tu penting lah. Ya, study penting. Untuk backup kita. Apa nasihat-nasihat untuk adik-adik yang nak jadi pelakon baru? Boleh, let's come boleh, tapi make sure berlakon tu niat kena betul, and then kena ada restu family, is like your journey akan lebih mudah. Kalau tak kena pandai jaga diri. And then kena pandai jaga diri, insyaAllah. Kena sentiasa kalau be nak humble. berjaya macam Nadia Braya, Aduh, InsyaAllah. itulah kena ingatlah pesanan-pesanan. Mungkin lebih yang berjaya daripada saya, insyaAllah. Lebih berjaya daripada kita kan. Gitu. kita doain baik-baik. Yes. Okay, so nampaknya So kita nak join adik-adik kita. jom kita tengok apa anak-anak Adik-adik kita buat. tu, anak-anak tau. Kita adik-adik kita buat kat kolam tu tinggal. Kan? Maknya pergi tepi pantai. Okay, Mak jom. saudaranya pergi Mak tepi pantai saudara juga. kita kat gambar dulu. Ya. So marilah kita. Okay, let's go. Ya, sebenarnya kan Sebenarnya dia macam simple. So nampak? Kat gambar. Siapa tak kenal, cantik. Okay, so diorang pun dah, budak-budak pun dah siap tukar baju, dah siap mandi. Sekarang kita nak bawa diorang pergi makan sebab lapar. So jom kita tengok. Oh, tolong nenek. Tolong, jom. Tolong. Okay, jom. Okay, kejap. Nenek tak boleh jalan sangat sebab kaki sakit. So kita tolong nenek dulu. Boleh. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya baik nak. Tak apalah, dalam sini dah. Okey. Okay, slowly. Bismillahirrahmanirrahim. Ni adik kejadian. Boleh. Okay. Kita tolong ambil ni, wheelchair. Kuat nyaman dah. Thank you, Manda. Okay, Nyang dah boleh duduk. Sudah. Ini kat sana tu dia main bola. Ya, tu tempat main bola. Okay, jom. Jom, ambil beg ni kejap. Tadi ada salah satu dia buat macam ada tak tahu lah yang Sini nak tolong pegang beg. Adik kan. Yang Banyaknya beg. nak masuk. Okay, jom. Sekarang kita nak pergi kat tempat makan depan tu je. Okey. Okay, tempat makan sebelah ni je. Dekat je dengan tempat kolam tu. Itu je. Okay, kuat. Go. Kena tolong. Sana. Jom. Boleh minta dia pusing. Ami. Dah lewat, dah ada mandi, dah bersih dah kan? Next time lah. Tengok dah mandi. Kita datang lah. Kita duduk Kuantan je. Tu Kuantan pun jauh. Buka Adik nak pergi bila? Kita tanya Daddy. esok. Kita bincang nanti? Kita bincang Mami nanti? tanya adik. Jom, tanya ni. Okay. Tanya Nyang. Nenek satu lagi, Nyang. Jom kita duduk, ambil angin dulu. Jom. Letak barang kejap. Okay, Umar jangan lupa ya. Tanya nak pizza ke fish and chip ni? Nak pizza. Tahu benda tu pizza. Apa ni? Mic siapa ni? Mic adik? Nak pizza. Hello, my name is Yusuf. Introduce Hello. yourself. Macam mana?
Hello. Hello, my name is Benny Yusof. Hello. Today we're in Kuantan. Yeah. Okay. It's evening today. Yeah. And then with my friend over here, Umar. Same name like your brother? Yeah. Their name is same with my brother. Yeah. My brother is Dajalima. Darjah 5, 11 years old. Yeah. Okay, Mak, you want nasi goreng? Okay, nasi goreng ni share with me, yes. Ya, takut tak habis. Yusof nak beef burger. Sekarang kita dekat Adina Resort. What do you want? I know you want beef burger. Today I'm going to order beef burger today. Mak Angah dah tahu dah. Dia tak dapat beef burger so many times. Dia macam request but I said tunggu last day lah. Yeah, dapat juga. Yeay. Mak dia tak nak. Okay, dia ni beef finger. Awak nak apa? Tak nak finger? Dia ada tu je, Dik. Mana? Kejap kita tengah pilih menu makanan untuk budak-budak, pening sikit sebab banyak sangat menu kan. Tak tahu diorang nak pilih apa. Umar nak makan apa? Pizza. Pizza cheese. Okay, dia pizza. Okay, pizza. Okay. Amanda. Oh, dia macam ni je. Dia macam ni je. Kan dia nak makan nasi. Nasi goreng lah. Pizza je sedap. Kita share je lah nak. Spaghetti pun ada. Banyak je. Abang, simpan yours. Aku nak lukis Brazil. Brazilian. Ada lah. This is Tak nak pula. Ha, fish and chip. fish and chip. Pizza Umar dah order. Dah kongsi-kongsi je. Fish and chip. Kejap. Nak tengok lagi. Chicken, grilled chicken. Ibu nak makan apa Dah ada. Kita tengah tunggu makanan. Sambil-sambil tu, Adi gambar. Kita mami lah. Naik. Ni. Dia nak finish. Tak, dia nak finish itu punya Brazil. Kejap lagi. Tengok ni. Tutupnya. Macam ni lah. Okey, wah. Macam ni lah. Mana punya makanan sampai dah. Kita makan-makan sambil tengok-tengok gambar. Media digambar. Lawa gila. Mami edit. Mami edit. Request nak macam mana? Tak. Jadi nak gambar. Ya, thank you. Ya Allah. Habis ke ni? Budak sini. Sedap ni nampak. Wow. Serius. Okey, boleh. Kita punya. Yummy. Okay, ada lagi pizza tak sampai ni? Dah sampai. Mana dia? Makanan dekat sini, nak kata dia duduk sini dah 2-3 hari kan. Semua sedap-sedap. Air abang. Ni kita try. Air bang, air apa? 58. Okay, so sekarang kita tengah ajar Yusof. Jangan cakap Hafiz. Yusof, okay, dah ajar Hafiz. Kita tengah ajar dia nak buat dia punya sifir. Dia kena buat ni tau. So, dia kena, okay, hari ni dia kena buat ni. Okay, ni dah siap tadi kita orang buat. Lepas tu ni dengan sini. Dia kena siap. Ni kan? Sini. Dia kena siapkan hari ni. Kalau tak siap, mak dia hantar balik. Dia punya mak lah hantar balik. Dah kenapa? Amanda tengah santai. Dia tengah AFK. So sekarang kita tengah tolong si Yusof ni. Mau ke Abang Hafiz? Kalau kau nak tahu tu Hafiz, dia sepupu mak. Sebiji muka dia. Bulat, perangai sama. Tapi betul lah. Kenapa? Okay guys, alhamdulillah kita Dah siap makan, dah dinner. Makan, dah dah siap dinner, dah semuanya. Okay, Tapi sebenarnya kita ada nak main pickleball. Okay, untuk next. Kita nak main pickleball tapi Tapi- kita akan sambung nanti di lain kali. Video yang lain. Boleh je, sambung je lah kan. Main pickleball pula lepas ni. Nada Okay. dengan Kila. Kita bawa. Nak tengok macam mana kita orang main pickleball? Sambung je lagi. Kita main pickleball, kita main manja-manja je. Yeah. So thank you dekat sini kita dah habis dekat Adina Resort ni. Dah mandi pool dengan budak-budak, dah photoshoot, dah buat konten, dah. dah borak-borak, dah makan. Dah kenyang. So pickleball kejap lagi. Jom kita tukar baju. Kita jumpa kat court. Court. See you. Hey! Pickleball. Yeah! Pickleball. Tengok macam mana
Nat main? Last aduh tak adalah hebat mana, tapi mungkin yang lain akan nangis lah, sebab saya akan paling terror. Yelah, tak adalah. Okay, jom. So, walaupun dari mana tadi? Dari makan, pergi Hari. Sambung ke pantai. pantai, Photoshoot. makan lagi, handle the kids and pickleball pula. Okay, jom, So, let's go. jom. Okay, kita punya sesi pickleball dah habis. Dah habis. So, habislah juga vlog bersama saya. Nadia Brian, thank you so much. Thank you. So, macam mana hari ni main pickleball? Aduh, tak apalah, sebab last kita main dah lama dah tak main, tapi okey lah. Tapi okey je. Ya ke? Kalau practice tu memang power. Kila power. Tiba-tiba. Aduh. Okay, so Thank next you. kita pergi mana ni? So korang mesti macam suka kita punya episod ni, kalau request korang kena subscribe, share. So kalau ramai permintaan, kita buatlah lagi vlog kita pergi mana tempat lain pula. Kan? Korang request je kat mana, okay? Kat mana? Stay tune nanti, okay? Okay. Okay, thank you. Bye-bye. Good night. Kita nak balik dah. Bye-bye. Bye-bye.